بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia para habaib, para asatidzah yang dimuliakan, serta para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke majlis ilmu yang penuh keberkatan ini, ceramah pra-khutbah Jumaat anjuran muwasalah SD dengan sokongan Masjid Sultan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang mempertemukan kita dalam majlis yang menghidupkan hati, menyatukan kasih dan menyuburkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurahhibu bikum ayyuha as-sadat al-fudala wal habaib al-kiram wal jumhur al-mubarak fi hadha al-majlis al-munir alladhi yaqamu tahta ri'ayati muwasalat Singhafura wa bid'am karim min Masjid Sultan. Nahmadu Allah ta'ala alladhi jama'ana على ذكره ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس الخير والنور. Sebagai pembuka tirai majlis pada pagi yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama membaca ummul kitab, memohon semoga majlis ini diberkati serta dihujani dengan rahmat dan kasih sayang ilahi. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan penuh ta'zim dan kasih sayang, marilah kita sama-sama menadah hati untuk mendengar mutiara ilmu daripada seorang ulama besar yang disegani di seluruh dunia, Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, pengasas Darul Mustafa Tarim Hadramawt. Ceramah beliau pada hari yang penuh barakah ini bertemakan seseorang itu berdasarkan agama sahabatnya. Turut bersama kita penterjemah yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Saiful Adli. والآن مع كلمة وموعظة نيرة يلقيها علينا العلامة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وموضوع كلمته اليوم المرء على دين خليله. ويساعد في الترجمة كل من الأستاذ محمد سيف العدل. نرحب بهم جميعا بكل توقير ومحبة، فليتفضلوا مأجورين. الحمد لله المحيط بكل شيء. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. والقائل وهو معكم أينما كنتم. Yang telah berfirman, Dialah bersama kamu di mana saja kamu berada. وليس كمثله شيء. Dan tiada yang serupa dengannya barang sesuatu pun. نشهد أن سيدنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Kami lain saksi bahawasanya tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. الواحد القيوم الحي. Maha Esa dan Maha Hidup dan Maha berdiri dengan sendirinya. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. Dia tiada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali dialah yang keempat. ولا خمسة إلا هو سادسهم. Dan tiadalah orang yang berlima kecuali dialah yang keenam. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. Dan tiada bilangan yang sedikit maupun yang lebih daripada itu melainkan Allah ada bersama mereka. أينما كانوا. Di mana saja mereka berada. ما ينبئهم بما عملوا يوم القيامة.
Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka di hari kiamat nanti apa yang telah mereka lakukan di dunia. الله بكل شيء عليم. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui akan segala sesuatu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami juga lagi saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah utusannya dan rasulnya. أكرم جليس في الخلائق. Semulia-mulia orang yang berduduk dengan seseorang di kalangan hamba-hambanya. أعظم خليل بمخاللته يتقرب إلى الخالق. Dan sebaik-baik ciptaan Tuhan yang digauli ataupun yang berada bersama-sama dengan على manusia. آله وأهل بيته Dan juga bagi sekalian ahli keluarganya. وصحابته من المهاجرين وأهل نصرته. Dan juga di kalangan para sahabatnya daripada golongan muhajirin dan juga kaum ansar. الفائزين بمصحبته ومخاللته. Yang mereka telah berjaya dengan mendapatkan kesempatan menjadi sahabat kepada baginda. على من والاهم واتبعهم بإحسان. Dan juga ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka dengan penuh keihsanan. ظاهر أمره وسريرته. Baik secara zahir ataupun secara tersembunyi. وعلينا معهم وفيهم. Dan juga ke atas, mudah-mudahan tercurah juga ke atas kami dan juga sekeliling kami. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Ialah Allah Subhanahu wa taala semulia-mulia, Maha yang memuliakan, dan ialah Tuhan yang Maha Pengasih kepada sekalian hamba-hambanya. بعد فإن الله تبارك وتعالى خالق الإنسان كونه على هيئة تتأثر بالجليس والخليل. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bangsa manusia ini iaitu senang terikut dengan orang yang duduk bersamanya. وبذلك نطقت الحكمة قل لي من تجالس أقول لك من أنت. Kerana itu ada kata-kata hikmah yang berbunyi, beritahu kepada aku engkau senantiasa duduk dengan siapa, akan aku beritahu kepada engkau siapa dirimu. وقد جاءنا الحديث الشريف بقوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. Dan begitu juga telah datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu adalah mengikut agama ataupun cara hidup orang yang dia bergaul. فلينظر أحدكم من يخالل. Maka setiap daripada kamu hendaklah melihat dengan siapa dia bercampur. يعني لينتبه ويقيم الميزان. Hendaklah dia memberikan perhatian dan melihat akan urusan-urusannya. ويحسن النظر في من يخالله. Dan dia hendaklah melihat dengan sebaik-baiknya siapa yang dia berkawan dengannya. إنه لابد أن يتأثر به. Kerana pasti orang itu akan terikut cara jalan orang yang dia campur. أن تسري صفاته إليه. Dan akan berpindah sifat-sifat orang yang dia berkawan kepada dirinya. وأن تتأثر أخلاقه به. Dan juga akan mengikuti akhlak-akhlak orang yang dia berkawan. بل لا يتأثر فكره به. Dan barangkali juga akan terikut cara fikirannya. بل يميل قلبه إليه. Dan akan cenderung hatinya kepada orang yang dia campur. فيكون ذلك موجبا للحشر معه في القيامة. Dan itu akan menjadi faktor yang terkuat bahawa seseorang akan dibangkitkan bersama nanti di hari kiamat dengan orang yang dia campur. فإذا كان هذا الأمر على هذا الشأن الخطير فيجب الاختيار الدقيق للدليل. Jika perkara ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat mustahak, maka perlulah kita berikan sepenuh perhatian kita tentang permasalahan ini. بل تبدأ الآثار عند الإنسان من حين أن يكون جنينا في بطن أمه. Dan hendaklah diperhatikan akan keadaan dirinya ketika seseorang itu berada di dalam perut ibunya. يتأثر بما تقول أمه بل وبما تفكر فيه أمه. Dia janinnya di dalam perut ibunya itu akan terkesan dengan apa yang diucapkan oleh ibunya, bahkan apa yang difikirkan oleh ibunya yang mengandung. إن كان طيبا أو خبيثا. Sama ada hal itu perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. بل بما تنظر إليه أمه وتشاهده.
dan bahkan apa yang dilihat dan diperhatikan oleh sang ibu, وبما تسمعه من الأقوال dan apa yang dia dengarkan daripada perkataan-perkataan مما يتكلم به أبوه أو إخوانه في البيت وهو جنين. dan dia akan terdengar apa yang diucapkan oleh ayahnya ataupun adik-beradiknya sedangkan dia masih lagi janin dalam perut ibunya, أو تسمعه في الجوال والبرامج. ataupun apa yang dilihat oleh ibunya melalui handphone ataupun segala macam app. كلها مؤثرات على هذا الجنين. Ini semua adalah hal-hal yang boleh memberi kesan terhadap janin tersebut. من هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخير لنطفنا. Kerana itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk memilih siapakah yang bakal menjadi jodoh kita. فنختار الزوجة الصالحة. Hendaklah kita memilih seorang isteri yang salihah. قال فإن العرق دساس. Kerana disabdakan Nabi SAW, sifat-sifat itu boleh terwarisi melalui sifat dalamannya. وإذا كان هذا الأثر وهو جنين فكيف الأثر بعد خروجه من بطن أمه. Jika itu adalah kesan yang dapat yang boleh terasa oleh sang janin, bagaimana jika seseorang manusia itu telah dilahirkan ke muka bumi? فقد شرع لنا أن نؤذن في أذن المولود اليمنى عند ولادته ونقيم الصلاة في الأذن اليسرى. Oleh kerana itu kita telah disyariatkan untuk kita mengazankan ke telinga kanan sang bayi yang baru lahir dan juga kita iqamatkan di sebelah kanan telinga kiri. فلو لم يكن من تأثير وفائدة ما شرع لنا رسول الله ذلك. Jika itu bukan kerana sebab ada kesan terhadap bayi tersebut, nescaya tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. ليكون أول ما يطرق سمع المولود عند خروج من بطن الأم ذكر الله وذكر رسوله محمد. Supaya perkara pertama yang sampai ke telinga sang bayi ketika awal keluar daripada perut ibunya adalah mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. ثم عندما تأكله أمه من طيب أو حرام كذلك يؤثر عليه في رضاعه. Dan begitu juga apa yang sang ibu makan ketika dia mengandung sang janin itu daripada hal yang baik, yang halal ataupun yang haram. وكان الصالحون من المؤمنين يشرطون على الأم والمرضعة أن لا ترضع الولد إلا بعد تسمية الله وأن تستمر وقت رضاعه في ذكر الله من تلاوة أو من أي ذكر من الأذكار. Kerana itu sebahagian daripada kaum salihin mensyaratkan ibu yang ingin ataupun tukang susu yang ingin menyusukan sang bayi hendaklah dia mulakan dengan menyebut nama Allah Ta'ala dan terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika masih lagi menyusu bayi tersebut. فمع ما يرضع من اللبن يرضع نور الذكر للرحمن. Dan sementara sang bayi itu mengambil susu daripada sang ibu ataupun yang memberikan susu tersebut, dia juga akan mendapatkan kerohanian nur daripada apa yang dibaca oleh sang ibu atau yang tukang susu tersebut. بل كان الصحابة في المدينة المنورة يولد لأحدهم مولود فلا يطعمه شيء حتى يحمله إلى زين الوجود. Kerana itu para sahabat Nabi ketika di kota Madinah, mereka itu tidaklah mengizinkan sesuatu pun masuk ke dalam mulut sang bayi kecuali diberikan dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويقول لزوجته إذا ولدت في الليل لا ترضعيه ولا تطعميه حتى أحمله في الفجر إلى رسول الله. Sehingga sebahagian daripada mereka mengatakan jika sang ibu telah melahirkan anaknya pada waktu malam, dipesan kepada dia, jangan susukan dulu anak itu sehingga aku bawa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يحمل معه تمرة يلينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفمه ثم يحنك بها الصبي. Dan Rasulullah SAW akan mengambil sedikit daripada tamar kurma dan juga akan mengunyah-unyahnya dan akan mentahnikan bayi tersebut dengan bekas daripada ludah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. أول ما يدخل جوفه ريح رسول الله. Sehingga perkara pertama yang akan masuk ke dalam badan bayi tersebut adalah ludahnya yang berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خرج أولئك أبطالا هداة في الأمة. Kerana itu mereka telah keluar dan lahir orang-orang yang hebat sebagai orang-orang hebat di dalam kalangan umat Islam. ممتلئين بمحبة الله ومحبة Yang رسوله. mana hati mereka itu penuh dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya.
ثم كانوا يحملونهم من وقت إلى آخر إليه فيضعهم على رجله الكريمة. Dan sementara itu pada sekian waktu dan sebagainya mereka akan membawa anak tersebut daripada sekian masa mereka bawa anak tersebut kepada baginda Nabi SAW untuk diletakkan di riba Nabi SAW. فإذا ميز أحدهم أحضره معه أبوه إلى المسجد. Dan jika dia telah boleh berjalan, maka ayahnya akan membawanya ke masjid. وبعد أن يصلي رسول الله الضحى يقول له ادخل معه إلى البيت فإذا وجدت الإناء الذي توضأ منه فيه بقية ما فاشرب منه. Dan apabila telah selesai Rasulullah selesai solat duha, apabila Rasulullah SAW telah selesai daripada solat duha, maka sang ayah akan berpesan kepada anaknya ikut Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Nabi SAW. إذا وجدت الإناء الذي توضأ منه بالليل بقي فيه ما فاشرب أنت منه. Dan apabila kau masuk ke dalam, kau nampak ada bekas yang mana di dalam bejana itu ada bekas air wuduk Nabi SAW, minum daripada air wuduk tersebut. فلو رأى عملهم هذا أحد ممن لا يعرف السنن لقال إن الصحابة متصوفين. Dan barangkali jika orang yang tidak faham dan mengerti tentang perkara ini, nescaya dia akan berkata para sahabat dulu ni agaknya terikut-ikut dengan kaum sufi. ويرسل أحدهم بماء مع ولده يحمله إلى رسول الله ليضع رسول الله يده فيه. Dan sebahagian daripada mereka pula membawa bekas di dalamnya ada air, dibawa kepada Nabi SAW agar Nabi SAW masukkan jarinya yang mulia ke dalam air tersebut. فيأتي به إلى البيت فيشرب أهل البيت كلهم من هذا الماء. Dan air tersebut dibawa pulang dan diberikan kepada sekalian daripada ahli keluarganya untuk mereka minum bersama. وإذا كان هذا التأثير في أيام الطفولة والصبا فكيف التأثير عندما يبدأ فكر الإنسان يتحرك على الأشياء. Jika perkara ini memberi kesan kepada manusia kepada waktu kecil, bagaimanakah kesan yang akan berlaku kepada manusia setelah dia membesar, mendewasa dan dia boleh berfikir kanan dan kiri. فيبدأ التأثير أكثر عندما يتهيأ الولد أو الابن أو البنت للخروج إلى المدرسة. Dan cabaran terkesan dengan hal-hal sekeliling daripadanya itu menjadi lebih besar apabila si anak itu baik laki-laki ataupun perempuan mula pergi ke sekolah. يحتاج إلى عناية أبويه أكثر فأكثر. Dan pada ketika itu memerlukan kepada keprihatinan sang ayah dan sang ibu lebih-lebih lagi. حتى لا يتأثر بشيء من السيئات عند زملائه ومن يصاحبه في التعليم. Dan hendaklah diperhatikan akan kesan-kesan perkara-perkara yang boleh memberi kesan kepada anak yang telah pergi ke sekolah itu daripada hal-hal yang tidak baik yang barangkali dilakukan oleh lingkungan sekelilingnya. وأما عند مقاربة البلوغ فالتأثير أكبر. Dan apabila anak itu mula nak sampai kepada umur balik, hal tersebut, kesan tersebut adalah lebih besar. فكرا وتصورا واعتقادا وسلوكا. Yaitu baik secara fikiran ataupun daripada secara keyakinan ataupun daripada secara apa yang dia fikirkan. حتى انتهى الأمر ببعض الكفار وهم كفار أن يختاروا للأولاد ويصدروا قوانين بأن يكونوا في بيوتهم يدرسون عن بعد لما رأوا من التأثر في الاختلاط السيء في المجتمع الذي أدى لهم إلى مشاكل كثيرة. Karena itu ada sebahagian daripada orang-orang zaman sekarang ataupun khusus orang-orang yang tidak Muslim, mereka lebih suka si anak itu dibesarkan dan disekolahkan di rumah secara jarak jauh daripada sekolah kerana bimbang akan hal-hal yang boleh memberi kesan kepada pertumbuhan si anak tersebut jika dia pergi ke sekolah secara fizikal. بل انتهى الأمر في بعض دول أوروبا أنهم عندما يكمل الإنسان مرحلة التعليم الأساسي صاروا لا يعتمدون في التعليم العالي على شهادته ولكن يسألون عنه أساتذته ويسألون عنه
من يجالس ومن يصاحب فيقيمونه بذلك لقبولهم في الدراسة العليا. Sebahagian daripada negara-negara Eropah setelah seseorang itu selesai daripada pengajian yang asas, bukan hanya ditanya ketika seseorang itu ingin menyambung pengajian, dan tidak hanya ditanya tentang kelulusannya, tapi ditanya juga siapakah orang yang pernah mengajar dia dan di mana dia dibesarkan dan di lingkungan apa dia itu menjalani kehidupannya. اضطرهم لذلك واقع الحياة. Kerana itu adalah sesuatu yang terpaksa mereka lakukan setelah melihat keadaan kehidupan. من حيث التأثر الفكري والتصوري والمعاملة. Kerana hasil daripada apa yang berlaku daripada perubahan-perubahan dari segi pemikiran maupun dari segi muamalah. ليس نظرهم من حيث الدين ولا يؤمنون بالآخرة. Mereka berfikir sedemikian bukan kerana atas alasan agama ataupun alasan hari akhirat, لكن المشاكل الاجتماعية والمادية في حالة الأولاد. tapi yang mendorong mereka melakukan hal yang demikian kerana masalah-masalah, cabaran-cabaran yang mereka lihat setiap saban hari di dalam kehidupan sehari-hari, تدنيهم في التحصيل العلمي dan juga kerana merosotnya pencapaian mereka secara akademik, ومشاكلهم في المجتمع. dan juga masalah-masalah mereka di dalam masyarakat. فبذلك يقول الحبيب عبد الله الشاطري عليه رحمة الله: ما ضرنا غير الجليس. Kerana itu almarhum Habib Abdullah Syatiri telah mengatakan tidaklah yang lebih memberi mudarat kepada kami selain daripada orang siapa yang kita campur, وغرنا dan telah memberi penipuan, menipu kepada kami, وأضاعنا dan telah menjadikan kami orang yang hilang arah. فتحرى في جلساء. Maka dipesan kepada kita untuk melihat siapa yang kita berkawan. بل من عندي ما يتعلق الطفل أيضا بالألعاب الإلكترونية وغيرها يتأثر بما فيها. Dan apabila ayah dan ibu itu memberikan si anak bermain dengan berbagai mainan-mainan, hendaklah diletakkan niat-niat tertentu kerana itu akan memberi kesan kepada diri sang anak. ونعرف بهذا مكانة الصحابة إذ من جليسهم. Kerana itu kita melihat kedudukan para sahabat Nabi, siapakah yang mereka bersahabat. خاللوا من. Mereka telah duduk dengan siapa. وفي الحديث الآخر المرء من جليسه. Dan sebuah hadis ada mengatakan seseorang itu adalah mengikut orang yang dia bersahabat. هؤلاء جالسوا أكرم من يجالس في الخلق أجمعين. Para sahabat ini mereka telah berkawan dan bersahabat dengan semulia-mulia ciptaan Allah yang sebaik-baik orang yang bersahabat dengannya. فالحط من قدرهم حط من قدر الجليس. Dan kadar daripada seseorang itu, kemuliaan daripada diri seseorang itu adalah tergantung kepada orang yang dia bersahabat. كان جليسهم أكرم جليس. Kerana sahabat mereka itu adalah semulia-mulia sahabat. فلذلك هم كانوا أفضل الصحابة في الأنبياء كلهم. Kerana itu mereka itu adalah merupakan sebaik-baik sahabat di dalam sejarah manusia. نبينا خير الخلق على الإطلاق. Kerana Nabi Muhammad SAW adalah semulia-mulia makhluk secara mutlak. أمته خير الأمم. Dan umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. وصحابته خير صحب. Maka itu para sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik sahabat. وآله خير آل. Dan keluarga Nabi SAW adalah sebaik-baik keluarga. وهكذا يحصل التأثر القوي من الجليس أراد الإنسان أو لم يرد. Kerana itu berlaku terkesannya seseorang dengan orang yang dia berkawan, sama ada dia suka ataupun dia tak suka. هذا واضح في المثل الذي ضربه صلى الله عليه وسلم. Dan itu adalah sesuatu yang jelas daripada perumpamaan yang telah diberikan oleh baginda هذا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. Kerana itu Nabi SAW bersabda, ibarat sahabat yang baik dengan sahabat yang tidak baik adalah seperti orang yang menjual kasturi dan juga orang yang meniup ke abu. قال فبائع المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك أو تشتري منه أو تجد منه رائحة طيبة. Orang yang bercampur dengan orang yang jual kasturi, sama ada yang si penjual itu akan memberikan kepada dia sedikit daripada kasturi tersebut atau dia akan dapat membeli daripada kasturi tersebut, paling kurang dia akan mendapatkan bau yang harum.
daripada penjual kasturi. ونافخ الكير إما أن تطير شرارة فتحرق ثوبك أو تخلص إلى جسدك أو تجد منه رائحة خبيثة. Adapun orang yang kerjanya meniup kepada barang yang dibakar dan sebagainya, barangkali boleh mengakibatkan bajunya itu terbakar dan ataupun paling kurang dia mendapatkan bau yang tidak enak. هل يملك أحد أن يجالس نافخ الكير الذي ينفخ في الكير في النار الذي يطير من الشرار ثم يقول أنا سأجالسه ولا يمكن أن تأتي إليه شرارة ولا يمكن أن أجد رائحة خبيثة. Apakah mungkin seseorang yang berkawan dengan orang yang kerjanya seharian dengan pembakaran dan sebagainya, dan dia berkata, insya-Allah aku tak akan kena sedikit pun daripada percikan api tersebut, dan aku akan berusaha tidak akan mendapatkan sedikit pun daripada bau busuk daripada dia. Apakah mungkin? هل تستأذنك الشرارة عندما تطير تقع عليك أم لا؟ Apakah percikan api itu dia minta izin dulu sebelum sampai kepada engkau? هل تملك أنفك وشمك أن لا يشم الرائحة الموجودة؟ Apakah kau boleh kontrol hidung kau dan deria bau kau daripada tak terbau daripada bau busuk benda yang dibakar itu? كل من اختار صحبة الأشرار والفجار لابد أن يتأثر به. Barang siapa yang memilih untuk bercampur dan berkawan dengan orang-orang yang jahat, maka akan sampai kepadanya kesan yang buruk daripada hasil tersebut. قال سيدنا الإمام الحداد ويصحب ذوي المعروف والعلم والهدى. Kerana itu Al-Imam Abdul Haddad berpesan, bersahabatlah dengan orang yang mempunyai kemakrufan, orang yang mempunyai ilmu dan orang yang mempunyai hidayah. وجانب ولا تصحب هديت من افتتن. Dan jauhilah daripada orang yang boleh menyebabkan fitnah kepadamu. ونعلم أيضا أن رقي الصالحين من الأمة والعارفين كان بواسطة مجالستهم لأكابر ممن قبلهم. Mereka mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka hasil daripada percampuran mereka dengan orang-orang yang baik daripada sebelum mereka. قال الحبيب علي الحبشي وإياكم من صحبة الضد إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي. Kerana itu dikatakan, aku melihat tidak ada perkara yang boleh merosakkan diri seseorang itu daripada bergaul dengan orang yang boleh merosakkan akhlaknya. في صحبة الأضداد كل رذيلة. Kerana bersahabat dengan orang-orang yang mempunyai segala macam hal-hal yang buruk, تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد. dia akan membawa kepada segala macam kerosakan dan segala macam kezaliman. وفي صحبة الأخيار كل غنيمة. Bahkan ada pun bersahabat dengan orang-orang yang baik adalah keberjayaan seluruhnya. وربح وفوز ليس يحصيه تعدادي. Dan itu adalah satu kejayaan yang tidak dapat dihitung-hitung. هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. Mereka itulah adalah para ulama, para salihin yang mana bergaul dan bercampur dengan mereka itu adalah sebaik-baik keberuntungan. وقال أفيدك أنني جالست قوما. Dan beliau mengatakan seolah-olah aku bergaul dengan sesebuah kaum هدوني بالمقال وبالفعال. yang mana mereka memberi contoh tauladan ataupun hidayah kepada aku daripada perbuatan dan juga dengan perkataan. رجالا ما رأيت لهم مثيلا. Dan yang mana aku tidak melihat tiada orang yang lebih baik daripada mereka, يزعزع حجمهم ثم الجبال. yang mana keadaan mereka itu dapat menggegarkan bukit-bukit dan gunung-gunung. فحرك حجمهم قلبي. Dan maka hal mereka itu boleh menggegarkan hatiku, فأبدأ غراما منه في حب الجمال. yang mana telah membawa hatiku untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan. صار متعلقا بالله. Dia akan menjadi orang yang ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala, متولعا بالله. dan juga menyerahkan dirinya kepada Allah, ومشتاقا إلى قربه ورضاه. dan juga senantiasa berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah في Subhanahu. ذلك قال العارفون الصالحون
من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح. Kerana itu sebahagian daripada kaum alihin mengatakan, jika kita tidak melihat kepada muka wajah orang yang berjaya, bagaimana kita akan berjaya? ومن رأى وجه مفلح بنية وأدب كيف لا يفلح. Dan orang yang melihat kepada wajah orang yang berjaya dengan penuh adab, bagaimana dia tak akan berjaya? وأثبت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن التأثير حتى بالنظر. Dan Nabi SAW mengatakan kesan itu boleh berlaku walaupun dengan pemandangan. في صحيح البخاري يغزو فئام من الناس فيبدو الفتح عليهم فيقال هل فيكم من رأى رسول الله فيقدمونهم فيفتح لهم. Diceritakan di dalam sejarah apabila para sahabat mereka keluar berperang dan apabila mereka hampir hendak menang, mereka akan bertanya di sekeliling mereka, siapa daripada kamu yang telah melihat Rasulullah SAW? ثم يغزو فئام فيبدو الفتح عليهم فيقال هل فيكم من رأى رسول الله. Dan datang masyarakat setelah itu, mereka pula bertanya, siapa daripada kamu yang melihat orang yang pernah melihat Rasulullah? وهكذا ذكر إلى الصف الثالث. Dan begitu juga ditanya sampai ke saf yang ketiga. فيه تأثير النظر. Kerana itu ada yang dikatakan sebagai memberi kesan melalui pemandangan. وصحبة الأخيار تهيئ روحك لصحبة النبي محمد. Bercampur dengan orang-orang yang baik menyediakan dirimu agar dapat bersahabat, akan dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. صحبتك للنبي روحك للنبي محمد تهيئك لحسن مجالسة الله. Dan apabila ruh engkau sudah bersedia, sudah biasa dengan mendengar hal-hal kebaikan daripada Nabi Muhammad SAW, itu akan menyediakan kau untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. يجلسك الذي لا يغيب عنك. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik sahabat dan tiada yang lebih baik daripadanya. ارزقنا حسن المصاحبة. Berikanlah kami sebaik-baik حسن sahabat. المجالسة. Jadikan kami sebaik-baik sahabat. اجعلنا من جلساء الأخيار والصالحين. Jadikan kami orang-orang yang suka berkawan dengan kaum saleh. يا أرحم الراحمين. Wahai Allah Maha Pengasih, أصلح أولادنا وأهلينا. perbaikilah ahli keluarga kami وذوينا. daripada وجنبهم صحبة الأشرار. jauhkan mereka daripada orang-orang والفجار. orang-orang fasik dan orang-orang fajir, السر والإجهار. daripada يا رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan ilmu, keberkatan dan juga hikmah yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberkati Al-Habib Umar bin Hafidh, para habaib yang hadir serta seluruh jemaah sekalian. Wa nasallallahu yubarika fi ilmihim wa waqtihim wa wujudihim bainana. Dan berilah sama-sama kita kekalkan suasana tenang, tertib dan penuh adab di dalam rumah Allah ini, insya-Allah. Sekali lagi pihak Muwasalah Singapura dengan sokongan Masjid Sultan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran dan muasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.